Podcast ini dibawa oleh EduDebt Private Limited dan juga Level 2 Coffee. Dapatkan kopi level 2 anda melalui WhatsApp 81332914 81332914 dan jika korang perlu bantuan masalah hutang, sila hubungi EduDebt di www.edudebt.sg. What Podcast disokong kuat oleh Goal Aspiration. Ladies and gentlemen, please make some noise for What Podcast. Auntie slapped two teenagers fighting. Two teens fighting at an HDB void deck and a woman stepped in physically to stop it. It got everyone asking, should bystanders intervene physically in public fights or should bystander ignore? Intervene of course. Intervene Tapi Aku tengok video tu, diorang tu kasih ketepek, kasih sebiji dia kasih kat budak perempuan tu. Tepi lah, bahu lah. Acak. Macam anak dia ada buat. Animation more. You better stop lah. kira nanti tu rasa perangai dah macam mak-mak tau. Kira auntie tu having a bad day lah. Macam dah lah aku kena handle bapak laki aku kat rumah macam-macam, anak aku gini macam-macam. Habis bablok ada benda gini macam ni. Kira kena, you better stop lah. Tapi good lah, good. I mean she is brave enough. Actually tak ada benda pun lah. Okay, Just itu dari perspektif perempuan. Seorang nyonya stop the fight. Perempuan dengan perempuan gaduh. Kalau kau sebagai lelaki nampak perempuan tengah gaduh, kau nak pergi tepuk perempuan tu, boleh kena charge sial. Yalah Aku akan probably say, if you are a guy, fuck, don't fight lah. Think what? Tapi kalau perempuan nyonya tu pun boleh kena jugalah, technically lah. technically lah kalau perempuan tu want to take action lah. Ya. Tapi kalau aku lelaki rasa kau daripada perspektif law, from the law, macam law side macam let's say kau panggil polis lah, nanti slap me. Tapi again, Polis mesti the tanya, auntie slap me and then she slap the lady. Ask the lady to report her also lah. siapa slap the lady? Yang pin down tu. Yelah, itu daripada perspektif perempuan lah. Yalah. Tapi kalau polis datang, polis cakap, then you fighting, of course he ask you to stop lah. Ya loh. Because kalau kau lelaki, kau datang kau pergi tepuk perempuan tu, Kena saya. Kau kena. kan? Aku tak rasa I won't do that lah. Tak ada maaf bagi mu sial. Kau pun kena charge, kena charge harassment sial. macam mana kau punya justification pun, Ya. aku nak stop this fight lah, it's going to be dangerous lah, life saving lah ke apa-apa. Tetap macam mana kau boleh kena juga saya. Kan? Kira Betul. Adakah dia macam, Kalau lelaki jangan ambil tindakan lah. Just kan lah. Lo sini lah, paiki lah, Singapore paiki lah. Kalau perempuan boleh lah, boleh tap lah. And then it's like kalau polis datang pun, aku rasa polis tu pun confirm sign nyonya tu lah kan. Ya loh. yalah of course lah. Kan? Polis tu pun confirm macam, no, I don't know. Who say she beat you? I don't know. Ya loh. Yeah. She's just like a mother only, what? Like a mother teach you how to manners. Ya lah. Tiba. Then habis polis tu cakap, no, I want now I want to charge you for rioting. Ya loh. Raya tak lah. Public nuisance. Afraid. Afraid. Public nuisance. Public nuisance and afraid lah kira. Habis kau mampus. Tapi kau tengok kebodohan budak-budak Sekarang dia buat jahat, dia rekod. dah tu boleh cakap kat dalam video, you don't touch her. Apalah budak-budak. Tak faham aku. Okay lah, time kita memang ada banyak gaduh tapi tak ada orang tahu saya. Sampai sekarang orang tak tahu kita punya gaduh, berapa banyak kita gaduh ni semua Betul lah kan? Kena pukul lain, teruk-teruk. kena pukul orang lain, kan? Kita buat jenayah lain. Yang aku kena pukul bawah blok kat Padang. Tak ada orang tahu.
Kan masalahnya sekarang budak-budak ni pergi rekod. Bodoh sendiri lah. Dah rekod pergi post. Macam kau dah rekod tak apalah, simpan lah untuk kau Kira- Asal dia post Nak Asal publicity dia ke kira, nak fame ke kira. for the wrong reason lah. For the reason is still okay. Kau post, benda ni boleh kena tangkap saya. Boleh Kan? kena tarik saya, terkait saya. Jadi evidence je. Kan? Yalah, Masalahnya boleh kena tangkap. stupid saya. Kalau kau post for the bad reason, dapat bad publicity apa, okay fine. Ini boleh, okay, I got evidence lah. Terus kena kau saya. That's all. Ya. It's as good Free, as free. you do it, and then after that you go to the police station and say you do it. Sial. Stupid sial. Kan Stupid. bodoh. Stupid. Why the ni Gen apa? Gen Z lah. Kira Gen Z Gen Z budak-budak tak. Budak tu kira dah selepas Gen Z. Strawberry lah. Alpha Alpha. Oh, is it? Alpha. Aku rasa dah Alpha. Oh, Gen Alpha. Why this is stupid So Gen Z aku rasa dah lingkungan 20 20 lebih plus kot. lah. Mid-20s Maybe. Ni aku rasa teenagers lah. Still teenagers teenagers. lah. So Gen Alpha lah kira. Oh, Gen Alpha Gen Alpha lah. Dah lepas Z apa, Z apa. Oh, dia lompat balik Alpha. Alpha. Lepas tu anak aku dah Beta. Serius lah. Beta Dah je masalah je. Beta. Beta punya budak-budak. Habis lepas tu Charlie. Tak ada Greek kot apa. Greeknya C apa. Dia ikut Greek apa. Chow lah. Chow Chi Bai. Kan Chow Chi Bai. Greek Chlorophyll. Greek alphabet. Apa Gen C? Gen C. Kau should put Gen C. Gamma. Apa? Gamma. C tau. Gamma G. Tak, in terms of Greeknya alphabet. Oh, Gamma. Gamma. Pasal alpha, beta ni semua Greeknya alphabet apa. Oh. Gamma kira lepas anak kau lah. Lepas anak aku lah. Betul tak? Ya, probably. Oh, dia pakai macam Sikit ni. lah. Lepas tu apa? UV cucu lah. ray. UV ray. Cucu kita lah. Gamma. Cucu tak lah. Cucu lah. Anak kau punya anak apa? Yalah. Tak lah. Gamma lah. Betul lah. Tak. There will be Anak another. kau beta apa? Anak aku beta tapi Anak dia kira dah Anak dia Gamma lah. dah jauh lagi. Anak dia dah jauh lagi. Dah another 2 generation aku rasa. Oh, faham. Betul. Another 2 generation dah. Anak dia belum besar lagi. Okay. Apa lalu? Apa lalu? Alright. So guys, ni kali kalau nampak orang, kadang kalau let's say kalau kau nampak macam api-api gaduh apa kan, kat kedai kopi apa. Api gaduh Apa aku duduk aku tengok je. Will you intervene? No, I will fucking watch and see je. Enjoy the show. Okay, senang cakap lah, kalau kita pergi club pun kita tengok orang gaduh pun kita tengok sial. Takkan nak pergi. Okay, tapi Apek punya gaduh dia ada dua macam. Ada yang masa minta kesian lah. tak, yang tak kisah punya. Dia boleh pecahkan botol, boleh rodok. Tu macamnya cover-cover kau kena call polis lah. Ya. Tapi yang ada yang bodoh-bodoh pakai campak kursi, habis tumbuk tak kena punya. Itu dah mabuk. Tumbuk masa Ada slow. Kira slow. Action dia slow. Dia punya swing dia dah merepek. Tarik tangan jauh punya. Tarik tangan jauh. Tapi tak lain lah. Dia punya swing tu tak land je. Miss gila babi ni. 2-3 kali. Tumpak aku cover duduk tengok je. Kau tengok tumbuk dia pun slow motion je. Okay, let's say tengah fight gitu lah, api gitu. Tengah fight gitu, api tengah gitu kan. Kali tempias pergi kat meja kau. Tak lah. I won't be angry lah. Will you move away or I'll move away lah. kau tukai? Tak lah, move away lah. Kalau gitu macamnya, aku move away lah. Aku ketawa-ketawa lah. Macam apa cari betul. Aku akan tak tahu Kau cukai. Tak cukai lah. Aku cakap aku akan tunjuk belang lah. Aku akan tunjuk belang sikit lah. Hey, what you are doing? What fuck sia? Hey, now I know people eating what IP lah. I don't think so you will do that lah. Ya ke? Kamu kau diri. Leh. Mau makan leh. Tak, aku rasa kalau api-api aku buat gitu lah. Unless kalau api tu dah mabuk lah. Yalah. Kalau kena macam kadang there's always a fight like young man with another older person. Tengok aku akan tengok siapa lagi agresif. Kalau the young person lagi agresif, aku akan intervene lah. Aku kalau tengok kalau old man and a young guy, kalau old man tu betul-betul tak boleh fight tapi
Cover kena punya, aku boleh intervene lah. Masuk masuk. Yalah. Tapi kalau old man tu boleh fight, buat bodoh lah. Enjoy lah. Dia pasal ada tattoo Pasal ada tattoo ni, so boleh dua-dua boleh fight lah. Old man tu pun boleh fight juga. Tengok lah. Pasal kau interview pun tak guna apa, kan? Sambil tu kau polis lah. Kalau dah pecahkan botol dah nak rodok aku itu pun nak kena call polis lah. Pasal sekarang Pasal dorang ni Dorang satunya Cina api-api ni, masa yang dah lagau, Diorang tak kisah bro. Masa depan dorang dah tak ada masa depan pun lah. lah. Diorang tak kisah saya. Duduk lah dia kata. Duduk lah. Diorang tak kisah. Aku rasa maybe diorang pun at the age of macam diorang fikir, aku rasa aku takkan duduk lah. Exactly. They take for okay lah, Singapore have win for the first time and we'll go into the Asia Cup. Only hasil lah. Kira betul lah kau predict, tak ubah kira. Tepat siul. Aku kalau beli tu mesti benang besar saya ni. Guys, member predict tuan saya. Betul-betul saya jadi tuan. Siapa betul. Tepat. Ini tuan game aku. Kita kau beli Singapore punya jersey lah. Mahal saya jersey dorang. Tahu tak apa, dia dah ikut jersey biasa lah. Sebab tu aku cakap dengan kau, sekarang football ni it's about betting bro. Betting lah bro. Tapi ni semua dah fix lah. It's no longer about game already. But if you bet small lah, actually everything has been fixed already. Alamak. Cara main dah tahu lah Dah tahu bro. Dia kasih gempak-gempak sikit, people put in betting. Wah, confirm Hong Kong win. This one Bastero. Confirm Hong Kong win. Hong Kong play Asal dia nangis kata Hong Kong dah masuk? Apa? Mana ada masuk? Syarul cakap Hong Kong dah go to. Aku tak faham dia punya table lah. Maybe tak kot. Tak tahu lah. Tak sure lah. Okay, sorry guys, sorry for the interruption. Yeah. Interrupt. Macam sekarang macam banyak case. Yalah dia top placing je masuk. Dia masuk, dia jadi second apa. So kalau ni dah Singapore dah menang kan, Singapore naik atas apa. Hong Kong jatuh apa. Dia one team per table. Hong Kong dijatuhkan oleh Singapore. Hong Kong di apa? Dah hanam episod aku tahu minggu ni sial habis. Dah. Bola dah habis. Telah dijatuhkan oleh Singapore. Yes. Macam mana pun, congrats Singapore. Anyway, aku tak support local football scene lah sekarang kan. Tapi macam mana pun, you still have that loyalty tau. Still have that. Kau masih sayang Singapore punya football. So, macam mana pun sokong sikit lah. Pasal aku tak suka bila banyak orang cakap tak payah tengok bola Singapore lah. Kau tak payah tengok S-League lah, gini-gini lah. I mean, I won't watch lah because it's not entertaining anymore lah kan. Tapi aku wouldn't say that jangan support lah kan. Support tetap support. Yep. So congrats to Singapore lah. Tahniah pasukan Singapura. Yes, yang bertungku lumus untuk menjayakan pertandingan ini. Shout out to the auntie. Which auntie? Yang tadi lah, yang tadi kita berbual tu lah, yang berdepek dekat tu budak. Budak lah. Kat tu budak. I think she did a good job. I think aku rasa pun dia bila dia buat tu pun dia anggap diorang budak tu macam anak dia sendiri maybe. Yeah. So that's why she did what she supposed to do lah. Yes, we need this kind more of this kind lah. This kind of species lah in Singapore. Community lah. Community kira prihatin sebagai seorang rakyat Singapura. Because I think lately also kebanyakan kebelakangan ni lah, Singapore being more ignorant. So it's kind of good to see this auntie macam stepping up lah. Yep. Tapi guys, kan korang ada nampak satu video ni tak? Video apa? Di TikTok. Seorang apa dia panggil, kalau tangkap binatang, tangkap binatang, animal hunter. Animal hunter. Itu macam senang ke? Animal hunter. Bukan, tak betul lah. Animal hunting. Animal SPCA.
Okay, so call lah ada. Tapi benda ni berlaku di Malaysia. Okay. Diorang punya SPCA lah. SPCA diorang. A Malaysian man slaps and pin a monkey down by neck. Authorities investigating. Kesiannya. Macam mana dia macam Kesiannya monyet. Kau perangai jangan macam monyet. Tak berubah kat mic. Tapi rabak Syah tu. Aku nak minum. Tu mic pula. Tu Kesian ni mic apa Syal? tak, tu monyet kena cekik Syul. Yalah, that's the thing lah. macam mana ni? Monyet. Macam kat Abang Thompson-nya. Yes. Itu macamnya, okay. Ya, itu macam monyet pun degil bro. Degil lah. Tapi kau jangan strangle tu benda lah Syul. Tapi he was being attacked Syal. Meaning you are not professional enough to do this kind of job lah Syal. He's being attacked. You are abusing an animal. Oh, this video lah. Oh, sure lah ada sepak Syal. Oh, sure lah. Tapi again Oh, sure lah. Dia dah kena attack Syal. He's just being protective Syal. But you are Aku- abusing an animal. You know So why? kau Because agree apa dia buat? aku agree because why? Animal dorang ada dorang punya apa? Jangkitan apa virus dorang. yeah. Kau faham tak? So Okay. kalau kau kena gigit Ya. jadi virus, it will Rabies affect. tu. Bloody hell, Cibe, you are also not wearing a safety PPE Syal. But he have to. He's doing his work. You know, he was being called. You know, Betul. and he I don't know lah Ji, but I think this one is not macam mana nak cakap, kau tahu sekarang punya time is orang will ambil video ke apa ke whatever lah kan. Then kau not wearing the proper gear to tangkap. Tapi dia macam educator je. Educator pula. Macam kau tahu, macam dulu ada dog whisperer. Okay, ya. Macam this kind of nak jinakkan dia punya monyet. Ada leash lah Syal. Tu pasal lah. Seems like it kan. Ada leash lah. Ada leash lah Syal. That means it's not a stray animal. Yeah. Okay lah, I mean in terms of what slap Syal. Slap it's a lah. bit of abusive lah. I agree that it's a bit on the side of abusive. Tapi aku rasa I cannot speak for him. Maybe he's experienced enough to do that because that's the only way. Yeah. Kita tak tahu. Yeah, you know. know But in terms of like animal rights or animal abusing, consider yeah, abuse lah. abuse lah. Pasal kau dah hurt that thing that animal because macam mana pun they can feel pain what. So when you do that, it's Maybe before this video kau dah triggered ni binatang jadi agresif, become more aggressive. Jadi pasal when the video come out pun it shows that you are on the wrong side. Kau tengah sepak tu monyet Syal. Yalah, but again kita tak boleh judge based on this video. You know, you must know what's going on. nak kena tahu head and tail dia bro. Yeah. Tapi diorang punya Sekarang kan zaman-zaman munafik, zaman-zaman menipu. Ya, diorang punya saman pun kau-kau punya Syal kecil. 100,000 Syal. kena saman ni. Found guilty will be 31,000 If thing. lah, was he like caught or something? investigating. Faham. So again lah, aku decide not to trust all the media apa yang dorang Yalah, belakang cerita kita tak caption tahu ni semua. kenapa dia buat roast that monkey like that kan? Because from the way I look at it, the video, dia trying to educate the monyet. Macam dia tak hempas pun, dia macam seret it on the grass. Kan macam putar tapi seret dekat grass. So tapi dia in a sepak way, tu. sepak maybe sikit lah, sepak habis dah agresif lah. Betul. Dia nak kena show a little bit of boss kat situ. Betul. Through animals. Okay. Yes, dia nak kena tunjuk boss dia. Sometimes to do that you have to be like that lah to achieve that obedience level maybe kau nak kena buat macam gitulah. Tapi in terms of this is how they train. Kalau kau pergi zoo mungkin ada juga macam tu. Certain okay, aku cerita aku punya experience as a dog trainer Okay, kau buat dog training Aku buat dog training. Tapi kalau macam ni Ni pun sepak-sepak juga bro. tak ni kena. Ni pun sepak-sepak juga lah. Bawa dia.
Sial lah pergi lah Moplay sial. Cibai. So I was a dog trainer dekat Sentosa Island. Serious? Yes, dog trainer. Okay. So kita ada this K9 lah, yang kita gunakan anjing ni untuk detect bomb. Oh, what kind of dog is that? It's a Labrador. Labrador. Oh, where you? Labrador. So aku was being taught, kalau let's say anjing kau misbehave, kau nak kena do some show some aggression to the dog. Okay. So what they did was, kau kalau dia misbehave, kau nak kena choke dia punya. Oh, serious oh? Leher. Oh, that means he was on leash. Dia dah rantai kan, kau nak kena choke dia. Oh, sure lah. Jadi dia rasa macam choke kan, baru dia rasa macam so it down signals sikit lah. that okay, owner aku tengah marah. Yes. Aku tak suka apa aku buat sekarang ni. Yes, kalau dia misbehave. Oh. Yeah. So kau assign to one dog lah basically. Assign to one dog. Serious lah? Oh, baik you. And aku kena Kira macam bersihkan. polisnya K9 unit je. K9. Baik you. Yes, I was before. So you have but how kau berapa rapat dengan kau punya anjing tu? Very close lah, very close. Serious lah? Aku very close. Yes. Oh, kecoh. Yeah. Tapi kalau mak-mak kan, asal kau kerja dengan anjing ni? Kan leceh. Yelah. Nak satu. Orang lama cakap macam gitu. Macam gitu lah. Tapi sertu pun sekiranya tangan kau basah. Kalau tangan kau basah lah, I mean, Dia pun basah lah. dia pun basah. Yeah. Tapi kalau kau tak was-was yang tangan kau tak basah, that should be Tapi okay. dia basah. Ailio dia. I mean like Ailio dia Ailio dia pun actually is tak, bukan yang haram is dia punya najis apa. Ailio. Tak lah Syah. Ailio pun. Ailio ke apa? Apa betul. Oh. Ailio ke apa? Okay, DC dah suara selele lah. Ailio ke betul? Ailio. Ya ke? Yeah. Ailio pun Yes. Diorang ada cakap yang, because aku dah pernah buat before, so diorang cakap kau sebagai human, kau tangan kau pun ada rasa damp apa, macam lembab-lembab apa. Okay. So directly kalau kau pegang tu dah haram lah kira, betul lah. Okay, faham. Tapi pada aku tak rasa yang tangan aku ni damp lah. Tak, as a human aku tak rasa. Cuma kau rasa tangan kau ni god damn it lah kira. Kira lembut lah. Kau cuba pegang lembut lah. It's okay. Kau cuba pegang It's okay. lembut lah. So dia macam gitu. Aku rasa berapa how often do you sertu? Tak satu lah dia ni. Muka dia ni. Ada sometimes aku rasa macam aku dah pasal aku terpegang dia, dan aku akan sertu lah. Yes. Tapi sekarang how does this work Syah? Kau pergi kerja, kau jumpa anjing kau, terus kau balik, kau letak dia dalam dia punya kennel lah kira. Kenal ke kenal? Kennel lah. Lepas tu kau balik lah tu, besoknya kau datang kerja, nanti kau jumpa dia lagi. Yeah. Tapi kau spend time dengan dia. Yeah, that time aku kerja Sentosa is like 1 day 1 night off. Oh, so kau punya off tu nanti kau balik kau tak jumpa dia lah. Tak jumpa dah lah. Dia dalam kandang ada people lah yang akan attend to dia. Oh, ada orang lain. Tapi it's not the same as how you are connected to your dog lah. Atau diorang akan gunakan sama function juga. Sama function juga. Yes. Macam K9 unit, tak salah aku Personal tu. Personal. One dog to each. Dog to one officer lah kira. Ini tak. Aku dengan kita dapat kinai je. Syah. Aku dengan this India ni je lah. So kita 2 orang je yang kau pilih ke dia kasih kau dia kerja? Aku macam interested lah nak learn about this lah. So aku volunteer. Oh, baik. Aku volunteer. Ya, aku punya orang gitu. Aku kalau bekerja, aku tak suka stick to one thing. Aku suka learn ada things, macam let's say macam aku dulu Sentosa Okay, kita ada Sentosa Ranger which is jaga island, and kita ada Cove punya side jaga residence. Kita ada golf club. Jaga golf club punya side, and kita ada K9 ni lah. So aku pergi Cove, aku belajar kat Cove, aku pergi golf club, semua kau pakai lewat. aku rounder lah kira. So aku pusing-pusing kat situ. Jadi semua part aku dah tahu apa nak buat. Tapi asal kau berhenti?
Berhenti okay, dia ada dia actually kena buang lah. Dia kena buang. Dia kena buang. Dia kena buang disebabkan okay, dia cerita bodoh. Aku dibuang sebab dikatakan aku mencuri. Curi apa Syah? Okay, actually guna tanpa izin is called mencuri jugalah kan. Dia macam gitu lah. Guna tanpa izin is mencuri lah. Tapi kau mengguna tu untuk pinjam bekerja ke untuk personal? Okay, dia actually untuk kerja. Okay, so what's the thing barang apa yang aku ambil ni is actually Matraset punya pouch. Okay, Matraset pouch je apa? Matraset punya pouch. So aku gunakan time kerja lah. Jadi lepas kerja, dia benda tu dekat golf club inside. Jadi aku habis kerja tu aku bukan dekat golf club. Okay. Matraset by the way guys is a walkie-talkie Walkie-talkie, yeah. So aku bukan golf club inside. Aku patah balik ke Ranger. Jadi aku macam malas nak patah balik golf club. Kau nak kena kasih balik. Supposingly lah nak kena taruh balik kat situ lah kan. Jadi what I did was aku taruh dalam locker aku. With intention next duty bila aku datang balik I can return it lah dekat golf club inside tu. And this belong to one golf club supervisor tu, which is tu pouch tu. Banyak orang pun tak suka dia. Sial lah. Banyak orang memang anti dia. Okay. So Denny ni dulu aku pernah sound dia. Banyak-banyak orang yang tak suka dia ni semua. Okay, walaupun diorang tak suka, diorang tak pernah sound dia. Aku yang baru masuk ni, aku yang sound dia. Kau faham tak? Aku cakap dengan dia, Jeffrey, oops, sorry. Aku cakap, bro, kau kalau tak kalau tak ada apa pasal dia mati-mati nak suruh aku buat kerja ni tau, which is aku tunggu orang because okay, dia kerja is time tu aku nak kena tutup lampu tau dekat golf course. Jadi golf course ni gelap gila. Once kau dah tutup dia akan jadi gelap gila. Kita nak kena bawa bagi from one point to one point, jauh gila. So kalau kau bawa bagi sorang-sorang is sorang-sorang sentosa Kopi lagu I feel you lah. So sentosa kau tahu kan tempat pulau belakang mati dulu. So bila malam tu dia expect aku right dot on time, aku nak kena tutup lampu time tu juga. Nak kena keluar. So aku argue dengan dia lah. Aku cakap dengan dia, kalau aku tengah tunggu orang saya ni support orang daripada station ni untuk kata orang tu buddy dengan aku, pergi sama-sama lah. At least ada buddy system lah kan. Apa-apa jadi pun at least ada buddy juga. Memang diorang yang practice pergi seorang ke atau boleh buddy? Actually buddy, all along is buddy. Okay. So dia emphasize on, kau tahu tak golf club rugi berapa banyak duit kat situ? Dia bayar apa? Itu pasal lah, that's the thing. So aku argue, aku cakap kalau this is about aku pay safety. Kalau aku jalan bagi tak nampak, tergolek apa tengah jalan, apa jadi aku diorang pun tak tahu. Betul lah. And it's very jauh gila relevant lah kau punya tu. Valid lah kan. So aku cakap dengan dia, simple lah Jeffrey, you're not fit to become a supervisor. Kau pun cakap nama dia lagi. Asyik lah. Aku cakap dengan dia, you're not fit to become a supervisor. Jadi budak-budak dah dengar aku sound macam nama aku Suan naik kira Suan meletup lah. Kira orang dah kenal aku. The only person yang berani tegur dia. Asal orang tak berani tegur dia? Kira okay, this guy is dia kira spear. Dia budak spear dulu dekat prison. Dia punya suara lama ada spear. Kalau dia spear, dia bagus, dia duduk kat spear apa, tak masuk kat sentosa apa. Kira garang garang. Dia ada on the ball. Dia kira tak pakai apa ni. Itu macam okay, faham. So bila aku dah tegur macam itu, orang-orang budak-budak semua dengar. Jadi nama aku Suan naik. Kira wow, power saya. Kau dia macam kau faham tak? Jadi dari situ aku sudah kena tiomak lah. Kau faham tak? So kena tiomak. Jadi benda-benda kecil yang aku ambil dia punya barang tu, dia categorize it as kononnya aku ambil tanpa izin and stealing lah. Sialah. And dia punya kira petty lah.
Yes, harga tu kau tahu tak berapa? $6 plus Syal. Tu pouch Syal. Aku cakap dengan aku punya boss, kalau kau fikir aku nak curi, aku been a ranger for like coming to 3 years. Barang-barang aku jumpa found property wallet yang lagi dalam ada beratus dolar, yang ada apa yang aku jumpa, yang aku pergi collect, orang report gold chain ni semua, aku kasih balik Sel. Kenapa benda ni semua aku tak curi, but instead I choose to curi this barang yang orang tak pakai, this worthless thing. Kau faham tak? Lagi dekat golf club tu lagi macam-macam kau tahu, macam this Oakley punya cermin mata, Ray-Ban punya cermin mata. Kau faham, mahal-mahal lah, lagi much more worth apa. Jadi dari situ aku cakap dengan dia, kau use some sense lah. Aku cakap dengan dia, bos aku ni lah, kalau if you want to put me under stealing, I would have done it long ago. So aku cakap dengan dia, and it's much more worth rather than taking this $6 plus, then you want to charge me under stealing. Tapi dia punya point was, dia argue lah, bos aku ni argue lah, we are a loss prevention department and yet this thing happen in our department. Dan aku tak boleh cakap apa lah. Tapi benda tu bukan loss Syal. Loss lah, hilang apa. Dia complain hilang apa. Betul lah. Kau faham tak? Aku rasa kau boleh cakap balik, I can replace 10 of these stupid items. But again, it's apa dia argue is lost, hilang. Tak, tapi aku rasa pun is yang si supervisor ni pun, dia pun dah cucuk kau punya manager, kau punya boss. Mungkin lah, ya. Dah cucuk gila babi. Yes, correct. Pasal benda macam gini, something petty at least, and he can bring it up and then to make you lose your job. Cucuk gila babi. Tu pasal lah. Dia macam sial Syal. Terus aku macam damn sial. Dia gaji bro, lu punya gaji tak halal lah. Lu tak mati, lu spear kau dan aku dah nama dia Jeffrey. Terus aku kena apa tau, aku kena 24 hours terminate Syal. On that spot juga Syal. Cucuk Syal ni. Aku kena pack up aku punya barang Syal. Ni confirm dia cucuk. Confirm bos kau dengan tu supervisor tu, diorang ada kamcing ho kena rabu-rabu, ada macam agreement ke apa-apa. Yes. Satu indebted to him or something like that. That's so right. Easily like macam sial lah, macam terus tu pasal lah kan. Kira terus aku macam tak puas hati lah. There's no one that actually came up to me to help out lah. Diorang cuma macam sedih why this thing happens lah kan. Tapi tak ada orang tolong. But then ada satu hamba Allah ni, which is aku ingat dia, nama dia Saparin lah. Dia kira kita punya one of the manager jugalah kat situ. He helped me. Dia cakap apa? Aku mula-mula aku pergi MP tau. Aku pergi MP, aku write to MP, it doesn't work. They still put me under 24 hours termination. Gaji dapat lah? Gaji tak dapat. Dapat tapi tak full. And then aku pay leave balance pun tak dapat je. Ya. Aku pay leave balance tak dapat. Aku punya aku pay overtime semua yang extra overtime hours tu, semua aku tak dapat claim. Sialah. Which is tak salah aku ada about 200 plus hours. Ya. 200 plus hours Syal. 0.5 lagi Syal gitu. Betul. So aku tak dapat claim tu semua. So aku pergi MP cakap is under the clause of the company, dia tak boleh buat apa-apa. Tapi selalu is like that lah. Selalu you will be like that. Dia macam kau jumpa MP kan, ni antara kau yang kerja kau, kita time tak tu boleh belum ada betul. case lah. Belum ada case yang that organisation mesti ada. Tak tahu tak, that time aku rasa that time belum ada. And then this tripartite punya case, tak salah aku ada case Singapore kan, you're talking about kan, ada tak salah consumer salah itu consumer ada. Tafef belum ada kan. Tafef tak tahu. That one I don't know. So aku pergi dekat MP tak boleh tolong. Then after that aku dah macam I just want to throw this termination pin letter. Aku nak taruh, kalau kau taruh aku resign pun okay lah, 24 hours lah, instead of termination. Pasal tak kira rabak, doesn't look good. So aku macam rabak, aku cakap, so this hamba Allah ni, nama dia Saparin, dia datang, dia help aku lah. Dia tolong aku lah. Dia emailkan tu straight away Sentosa punya orang besar je. Then after that dia dah straight email to Mike Buckley. Nama dia Mike Buckley lah, the Sentosa punya orang besar. Then Mike Buckley inform HR call aku balik.
Dia cakap we would like to meet you. Can you please bring the termination letter down? Aku turun terus cakap okay, I will take back this termination letter. HR cakap aku, I will take back this termination letter. I will put you on the resign because anyway loss prevention department also don't want you. And put you on the design, but we will pay your salary, we will pay your leave balance, everything, your overtime, all we will cover. Wah, tu aku cakap sial lah. Power lah Safari tu. Guru baik lah. Aku terus thank you. Tapi let's say Hisham tu offer kau balik, kau nak masuk balik? Okay, dia because sana culture dekat Sentosa ni dah macam family. Okay. Kita makan susah sama-sama, kita happy sama-sama. So that kind of culture tau. Semua yang lain-lain lah, not about the supervisor lah. Yang lain-lain budak-budak macam sama level dengan aku ni, semua kita dah macam party sama-sama. Kau faham tak? So kita dah susah sama. So macam nak rasa kena buang tu macam sedih lah, sedih. Tapi kalau dia kasih chance untuk patah balik, that point of time aku akan patah balik, definitely. Kalau aku tak sure. Aku rasa kau nak confirm kalau kau masuk balik, itu supervisor mesti kasih kau taik lagi. Aku kasih dia taik juga sama-sama. Tapi aku jaga pelain lah kan. Masuk balik sama aku akan check pasal lah. Bodoh bejap. Aku mesti depan-depan ni aku cakap. Okay aku nak buat macam gini lah. Aku kan masuk balik, aku masih kat sini lah, butuh lah. Betul. Tapi meripik sial benda tu. Unless it's a government job, okay lah, different story lah. Ini kau bayangkan $6. And that $6 plus punya pouch tu pun yang actually dia bukan beli tau. Dia bukan beli tau pouch tu. Benda tu bukan dia punya pun lah. Bukan dia punya. Dia ada orang kasih kat dia. Okay lah. Bukan dia beli satu dia. Kau pakai tu benda is part of the team punya barang ke apa? Part of the team punya barang maksudnya? Tak. Kira itu kepunyaan dia lah. Orang tu kasih dia punya lah. Dia taruh macam tepi lah. Pakai pula benda tu? Dia taruh dekat shelf tu. Shelf dekat anyone can just see, capai. That means orang sesiapa boleh pakai lah benda tu? Not really lah. Dia tak khaskan untuk sesiapa boleh pakai. Dia seorang je lah pakai. Dia taruh situ dekat dia punya area situ lah, dia punya corner. Tapi orang boleh nampak, siapa-siapa boleh capai. Tapi ada report loss dia kedilanat saya. Bro, dia kedilanat bro. Itu masalah $6 plus barang saya. Itu pun tak barang aku hilang, aku nak report lah. Aku dulu budak spear tau ini. Kedilanat saya pakai babi. But yalah, I mean that is the past lah. Aku kena buang je over $6 plus barang. Sial lah. Apa something like that kan. So aku was like macam happy the end result with the end result. Okay lah, at least you get paid. Benda tu ditarik balik. Satisfied still satisfied Damn, what a story man. Okay lah guys, so tu cerita cerita daripada Ai. Yes. Yang tak berapa nak gerik cerita dia, tapi nak puas hati punya outcome lah. So lepas ni kita ada cerita lagi menyeramkan. Boleh cakap. Tak payah summarize. So kita akan pergi ke next episode guys. Yes. We will see you in the next episode guys. Jangan episode.